Ulama sebut, kalau anak soleh, walaupun dia tak doa, Rabbighfirli dhunubi wali walidayya, kalau dia tak berdoa pun, apa saja amal ibadat yang dia buat, ada habuan untuk ibu dan ayahnya. Ni anak soleh. Ketika itu juga transfer pahala ke barzakh ibu dan ayahnya. Pukul 7.35 anak soleh tu baca Quran, maka 7.35 pagi kubur barzakh ibu dan ayahnya terang benderang walaupun dia tak niat. Ini ulama sebut, anak soleh kalau dia tak niat pun, apatah lagi kalau dia tak ada tangan. Dia sebut Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanallah. Beruntung mak ayah yang meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka yang sudah kehilangan ibu dan ayah, perbanyakkanlah doa, perbanyakkanlah amal ibadat, kerana ibu dan ayah kita semua akan mendapat bahagian daripada kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak.